Assalamualaikum kawan-kawan. Selamat tengah hari. Kita dah sampai ke kebun dah. Pukul 12 dah. Pukul 12 lebih dah. Hari ni aku nak melaporkan pasal 3 ekor lembu yang kata coklat hak masuk balik lembu ni yang kena kejar selama ni dalam kandang aku ni. Budak Abu Mak Pres curi. Ni untuk tindakan pengurus Pedal Polis 1 dengan Ketua Polis Negeri Pahang dengan tindakan Pejabat Tuanku Sultan. Pejabat Duli Amah Mulia Sultan Pahang melaporkan 3 ekor hari ni. Sebelum pukul 12 tadi dia lintas terselisih dengan saya dekat depan rumah kaki tangan. Jalan utama tadi. Tu confirm curi. Okey? Memang tak ada lah tu. Memang kena curi dah tu. Okey? Nak melaporkan daripada kawasan hari ni 3 hari bulan 2 2026 15 Syakban 1447 Hijrah. Okey? Memang confirm 3 ekor tu, 3-4 ekor tu dah kena curi dah. Okey? Abu Mak Pres. Untuk Jabatan Veterina Pahang kena notify benda ni. Dia dengan lori putih. Baluk punya tu. Baluk punya sistem geng curi lembu. Yang pernah serang saya dekat Baluk gitu. Sebab saya duk tuntut pasal apa ni? Lembu saya bawa balik daripada dengan Ketua Pengarah Veterina Malaysia sekarang ni, bawa balik lembu kemari. Lembu tu hilang, seekor tak ada jual. Tiba-tiba budak Baluk ni kata dia ada memiliki barang curi. Okey, terima kasih. Kita jumpa lagi next video insya-Allah.